Kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi. Lalu hujan turun, kita basah bersama. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Okey. Masihkah anda semua ingat lagu itu? Masihkah kau ingat oleh Kopratasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di rumah Gapena at bilik kenanga WTC. Kita sekarang bersiaran dalam di studio Bayan TV Gapena. Petang ini kita amat bertuah dapat ditampilkan saudara Sani Sudin. Sani Sudin adalah anggota tetap dari 3 anggota Kopratasa, iaitu Usup, Siso dan Sani Sudin. Sani Sudin bukan saja sebagai penyanyi lagu-lagu puisi, beliau juga adalah penulis puisi. Petang ini kita akan menampilkan kumpulan puisi beliau yang terkini, iaitu sebuah kumpulan puisi yang luar biasa, iaitu dengan tulis tangan. Jadi boleh didapati di reruai kita, kumpulan puisi Suar Suir Sani Sudin. SS Suar Suir itu adalah Sani Sudin. Jadi untuk permulaan, saya ingin bertanya kepada Sani, boleh ceritakan perjalanan macam mana Sani Sudin bermula dengan terlibat dengan penyanyian lagu-lagu puisi? Mata pelajaran saya pertama dalam hidup saya selain daripada di sekolah adalah teater. Kononnya nak jadi seorang pemain teater. Bila saya bergelut di dalam teater, rupanya teater itu sebenarnya adalah satu gudang yang menyimpan bukan saja lakonan, tetapi dalam bidang penulisan, skrip, lukisan, macam-macam untuk menjadi termasuk muzik. Muzik. Ya. Jadi teater itu bukan sekadar lakonan. Macam-macam ada, terpulang kepada diri masing-masing yang mempunyai cita-cita ataupun mempunyai rindu dan cinta ke arah tuju yang benarlah kononnya. Gitulah. Kononnya konon. Okey. Bila tu Sani bermula? Tahun berapa tu? Di awal pertengahan tahun 80-an. Waktu itu masih bekerja, tetapi rasa bila kita buat kerja di suatu ketika dulu, orang asyik tengking kita sebab kita kerja jadi orang bawah kan. Kita jadi runner, orang tengking ni. Jadi kita diam. Satu hari tiba-tiba perasaan tu sampai. Perasaan kata kau kena berhenti kerja, cari buat kerja lain. Dalam mencari itu saya dapat mata pelajaran teater itulah. Saya hantar berhenti kerja, saya terus masuk teater punya grup. Waktu itu tidak ada aswara, tidak ada apa, ni ada kumpulan masing-masing di Kuala Lumpur, banyak kumpulan teater tu, teater ini, banyak ramai. Jadi kita pilih yang mana sesuai dengan diri kita join. Okey. Maknanya saudara Sani Sudin bermula dengan teater. Jadi dari teater tu ada cabang-cabangnya, cabang betul. Tarian, nyanyian, lakonan, muzik, fashion dan pelbagai lagi. Dan salah satu cabang itu adalah muzik dengan nyanyian. Dan saudara bidang terjun kepada lagu-lagu puisi. Selain daripada menyanyi, adakah saudara mencipta lagu-lagu puisi itu? Lagu Masih Kau Ingat ni
zahir sewaktu saya kecewa. Itu sebab platform kecewa bukan untuk membunuh diri dalam kata kutip. Separuh orang bila dia kecewa dengan hidup dia, dia jadi macam-macam. Tapi saya mengambil perhatian dari kekecewaan itulah saya membina balik hidup saya. Kononnya dapat idea lagu Masihkah Kau Ingat yang datang dengan seni kata dan lagunya sekali dalam bas waktu hujan turun. Jadi itu pada zaman sekolah sampai sekarang saya bawa beg. Dalam beg itu dulu saya simpan alat rakaman pakai kaset tu. Jadi bila idea tu datang, rakam secara humming ataupun kadang macam lagu Masihkah Kau Ingat, dia datang dengan seni kata sekali. Oh, seni kata? Datang secara spontan balik, saya buat kajian, saya renung-renung balik tu. Dan tidak menganggap lagu itu satu ketika nanti akan popular lah. Konon kita buat suka-suka hati kita tu, orang kata nanti itu shock sendiri. Memanglah shock sendiri sebab nama SS kan. Shock sendiri, SS. Kita kena shock sendiri untuk membina peribadi. Itu pun satu platform. Bukan orang nak kata apa, katalah. Banyak orang yang mengatakan saya suka merapu, terpulang. Aku tak nak jadi kau, aku nak jadi aku. Kan? Itulah demi pembelajaran kehidupan kita Ya, setakat ini berapa buah lagu yang telah dicipta oleh Sani? Tak ingatlah, banyak. Pernah tak dengar lagu Ke Pintu Kasihmu? Cuba intro dia. Kumpulan fotograf nyanyian arwah Samrin. Jernih berkilauan bagai tetesan embun menghujan. Hening alam rasa bila namamu aku lafazkan. Sikit je lah, kalau nyanyi penuh tak boleh sebab tak ada bajet. Itu banyak lagu-lagu yang saya buat saya lupa. Begitu juga dengan seni kata lagu seni kata. Nak cakap lirik tak boleh lah seni kata lagu. Kan? Tulis simpan. Itu sampai satu peringkat di mana seni kata lagu dikumpul oleh seorang kawan, dijadikan buku Malam Rindu Yang Meminta. Lagu kumpulan seni kata lagu dibukukan dalam lagu apa judul buku tu? Matamu Rindu Yang Meminta. Itu adalah sebaris daripada seni kata lagu M. Nasir yang dinyanyikan oleh kumpulan Search. Tajuk dia Melayar Bahtera. Fikir terkenang-kenang wajahmu. Itulah dia. Dan difahamkan saudara Sani Sudin juga menulis puisi. Jadi sajak. Setakat ni dah berapa kumpulan sajak yang buku yang telah Sani ada? Yang mula-mula di dalam-dalam lah. Di dalam-dalam. Lepas tu catatan SS. Lepas tu buku lagi Monolopong. Seni kata lagu tu. Seni kata lagu. Apa lagi lupa Ini yang terbaru lah. Inilah buku Sani yang terbaru. Kumpulan puisi Suar Suir Sani Sudin, terbitan penerbit Bingkas Kebayan. Buku ini adalah luar biasa. Ia adalah puisi-puisi Sani Sudin dalam tulisan tangan. Kalau kita tengok, semua adalah tulisan tangan dijadikan kumpulan puisi. Tulisan tangan Sani Sudin. Di samping gambar-gambar lukisan. Untuk pengetahuan, Sani Sudin juga adalah seorang pelukis. Ramai yang tak tahu. Selain daripada menyanyi lagu-lagu puisi, mencipta seni kata lagu, Sani Sudin juga adalah seorang pelukis. Dan banyak dalam buku-buku kumpulan beliau ada dalamnya juga puisi lukisan-lukisan beliau. Termasuk dalam buku ini, selain daripada tulisan tangan, ada lukisan-lukisan beliau. Okay. Jadi bagaimana Sani Sudin mendapatkan ilham untuk mencipta
sama ada sajak puisi atau mencipta seni kata lagu. Itu dia. Saya kalau dapat benda, kalau susah sangat, itu sebab saya suka merayau. Kerana merayau itu adalah ruang kuliah dalam Faculty of Life Engineering. Oh. Fakulti Kejuruteraan Hidup. Sampai sekarang saya tak graduate. Kadang-kadang kawan-kawan bagi lagu dengan lagu-lagu untuk dijadi buat seni kata, dia bagi humming part je. Saya catat berapa suku kata, tulis. Lepas tu saya berroman dengan pemikiran saya supaya datang idea. Lawan, dia datang baris pertama, dari kedua buat. Itu kadang-kadang dah penuh, dah cantik, tapi apabila sudah dirakam bila saya renung balik, alah patut ayat ni gini, kenapa gitu, tapi dah dirakam. Rupanya bila saya kaji balik, hidup kita ni sebagai manusia tidak pernah siap. Hidup kita sebagai manusia ini tidak pernah siap. Ayat Sani Sudin. Tadi dah makan kan, kejap lagi makan lagi. Siap ke? Tak siap-siap. Itu macam kadang-kadang waktu kita merakam album dengan suara dengan macam-macam. Tapi bila album tu dah dijual, bila kita dengar balik, alamak, patut dia punya seni suara tu kat sini macam ni. Tu bila kadang-kadang waktu persembahan live tak sama dengan album. Orang banyak kadang Teruskan. Kan? Itu kadang-kadang buat persembahan tu lebih menarik daripada nyanyian kita dalam album. Suara saya memang tak sedap, saya tahu. Tapi arwah mak saya pernah tegur, suara kau merdu lah nak. Itu angkat bakul lah. Ada kalanya kena masuk bakul, angkat sendirilah, pedulilah apa nak cakap pun. Okey. Dalam buku terbaru ni, dalam buku terbaru Sani Sudin, Suat Suir Sani Sudin, ini ada berapa buah puisi dalam ni? Tak tahulah. Sendiri yang menulis pun tak tahu berapa. Kan, sebab kita tulis saja. Tengok sini ada dalam 35 buah puisi, semuanya tulis tangan dan diiringi dengan lukisan-lukisan beliau. Okey. Bukan lukisan, contengan. Contengan. Dan contengan yang pertama adalah apa yang cakap? Ada bajet. Ada bajet. Itu adalah identiti Sani Sudin. Bila jumpa buat persembahan saja, macam ni tadi pun dah tanya dah, ada bajet ke tak? Okey. Sebab apa yang saya tulis ini melalui pengalaman dan cita rasa saya, terpulang kepada pembaca dan membeli untuk menginterpretasi cara pemikiran sendiri, mengikut degree pemikiran seseorang itu. Itu sebab sampai sekarang saya tak graduate. Saya nak grab duit je. Aku tak nak miskin, aku tak nak kaya. Kau nak apa? Aku nak duit je. Betul tak? Betul. Orang miskin memang perlu duit. Orang kaya lagi lah. Tapi kalau Tuhan nak miskinkan aku sampai bila-bila, aku terima. Tuhan, kau fakir miskinkanlah aku dari dosa. Kaya duit tapi miskin dosa. Itu sebenarnya itu yang kita nak kan. Kita jangan dengan kaya, kita miskin dengan dosa tak apa. Okey. Dalam banyak-banyak lagu yang dinyanyikan oleh Sani, apakah lagu yang paling diminati oleh Sani sendiri sampai sekarang? Tak ada lagu-lagu yang saya buat yang saya minat. Saya nyanyi je sebab bila saya rasa seronok, saya nyanyi. Bila diletakkan keseronokan tu, nyanyilah. Apakah lagu-lagu yang yang mendapat pujaan ramai lah, kita kan, selain daripada masih kau ingat tu? Kalau dalam Kopertasa macam Permata buat kau isteri lah. Permata.
Permata buat isteri tu adalah saja arwah penyair penulis Kelantan Abdul Aziz Syam, siapa kenal ya. Itu adalah dia adalah anak murid W.S. Rendra. Dia belajar di sana, bila dia balik sini dia mengajar kami. Untungnya kami dapat guru-guru yang macam tu. Jadi macam mana tentang lakonan, penulisan, untungnya macam itulah kan. Ya. Kita dapat kawan-kawan macam tu, itulah untungnya. Tidak perlu belajar pergi sana pergi sini Duduk di warung, kita bersembang dengan kawan-kawan yang ilmunya tinggi, tentang pengalaman tinggi tentang kehidupan itu. Kita sebagai kawan, kita dengar je lah. Jadi, bila kita dengar, kita tengok dia cakap, kita dengar, itu pun satu pembacaan. Membaca itu, tak semestinya ada buku di tangan, terpulang lah. Mendengar dan melihat dan mendengar itu adalah membaca juga. Melihat dan mendengar itu adalah juga membaca. Dalam ni ada, dalam suara suir ni ada tulis. Kan? Aduh. Okey, saya tengok. Tengok Cuba bacakan salah satu puisi di dalam antologi ni. Ya. Okey, saya akan baca satu Apalagi watak yang diimpikan, sedang watak asal telah sekian lama berdiri dan dipinggirkan. Faham tak? Saya tak faham. Dia melihat dan mendengar sewaktu aku mengintai dan berkata-kata tentang dia. Faham tak? Apa yang awak faham? Angguk je cerita sikit boleh? Jadi benda-benda itu kadang-kadang orang yang fahamlah. Orang yang tak faham tu terpulang. Macam ni. Dah makan? Dah. Makan apa? Makan masa lah. Ini sebenarnya adalah dialog-dialog dalam monodrama. Berlakon seorang-seorang, kita bermain dengan, kita bergurau dengan diri kita. Lakonan itu kadang-kadang tak semestinya ada dialog. Sebab kadang-kadang kita berdialog melalui bahasa tubuh. Bisa katalah orang tanya, "Hei, nak ke mana tu?" Kita pandang je dia. Nak ke mana? Oh, dia nak pergi makan. Tak payah dialog, aku nak pergi makan. Dia macam ni je. Oh, pergi makan. Lepas tu nak pergi makan tak ada duit. Itulah aku. Ya tuan. Bahasa-bahasa tubuh tu pun penting juga. Kan? Kadang-kadang orang kecewa dia putus cinta, dia duduk kat bus stand murung Habis itu girlfriend dia kena bawa lari oleh orang yang tu. Itu dapat seni kata lagu Rinduku Kuala Lumpur. Rinduku telah pergi di bawah deru kereta di tengah-tengah kota Rayau. Segala bicara itu telah tersangkut di setiap lorong, lalu pisu dan kaku. Oh, Kuala Lumpur, aku masih merayau di sini. Ku coba pungut sisa setiap, kita nak pujuk diri. Ku coba pungut sisa setiap kata yang tercicir dari bibirmu. Aku kumpulkan satu persatu setiap kata yang terjumpa. Lalu ku renung dan renung, waktu Kuala Lumpur hampir lena. Malam bila kita renung balik apa yang kita buat, kita berbicara dengan diri kita sendiri. Tengok je, waktu Kuala Lumpur hampir lena, tapi Kuala Lumpur tidak pernah lena. Baru nak lena dah subuh. Kuala Lumpur tidak pernah tidur Itulah banyak seni kata yang datang macam tu. Saudara Sani Sudi adalah keluaran Universiti Anak Alam. Beliau adalah salah seorang anggota Anak Alam. Ujung-ujung Banyak membicara dalam puisi beliau tentang alam, manusia dan alam. Sebenarnya di luar sana kadang-kadang
ada masyarakat, anggota masyarakat yang terlalu jumut tentang puisi. Mereka ingat puisi ini hanyalah di kertas. Tetapi Sani Sudin membuktikan puisi juga ada di pentas. Okay. Jadi ceritakan sedikit pengalaman Sani Sudin masa berada di Anak Alam. Itu waktu itu ada latihan teater di KBN. Masa tu bukan Aswara Ya. KBN tu Komplek Budaya Negara. Nak ke Komplek Budaya Negara tu atas bukit, Anak Alam di bawah rumah lama tu. Jadi saya dengan kawan-kawan dari Kampung Baru jalan kaki Kampung Baru pergi Padang Merbuk tu dengan kelaparannya. Ya, pergi kami akan melintas di rumah Anak Alam. Pandang je. Tiba-tiba suatu hari tu ternampak arwah Wak Khalid. Dia tengok Wak Khalid ada situ. Takut. Dia macam garam. Kadang-kadang dia suka berlari dalam hujan. Rupanya dia membina dia punya fizikal untuk main teater. Ketahanan fizikal. Kadang-kadang dia cakap sorang-sorang. Rupanya dia menghafal dialog-dialog untuk untuk drama RTM 1 dulu. Dia cakap seorang kat pokok. Rupanya dia menghafal dialog. Kan? Orang tak faham kata dia tu gila ke? Macam-macam itulah dia. Untungnya bila lalu kat Anak Alam tu suka ngintai kat tingkap. Diorang berkumpul beramai tengok Wak Yim Sani apa buat kat tingkap tu? Masuklah. Takut. Pasal Anak Alam ni adalah kelompok seniman yang tinggi darjat dia. Walaupun comot. Di situlah berkumpulnya pelukis, penulis, pelakon, macam-macam. Yang dalam kelompok tu. Salah seorangnya Wak Khalid, arwah Pian Habib, ramai lagi. Latif Muhyiddin dia punya pencetus Omar Abdullah, semua kawan-kawan berkumpul. Ahmad Tarmimi Seriga. Untungnya kami dapat berkumpul situ dan bila berkumpul dia menjadi ruang kuliah. Bercakap-cakap kita dengar je. Dahsyat dia bercakap. Semua cakap tentang seni. Yes. Ya. Alamak. Jadi sebenarnya kita ni sudah sampai penghujung. Jadi tapi tak apa. Ada episod. Kita akan ada episod kedua bersama Sani Sudin. Nanti kita tentukan tengoklah jadual kita bila kita akan bersiaran daripada 23 sampai 1 hari bulan. Hari ini dah 24, dah 2 hari lagi. Sampai 25 hingga 1 hari bulan kita akan adakan lagi satu lagi episod bersama Sani Sudin. Ya. Jadi sebagai penutup Sani akan satu lagi persembahan lagu beliau. Dipersilakan. La visibilité en douce brison, la friche break, la boundrement, la bise brille, la brille l'amour, la fiche brille, où je vivrai le bruit, la bouse batterie, la boue tout. Ning 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 nong ning nong ning nong ning 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 nong ning nong ning nong ning nong nong geng. Itu lagu spontan dalam bahasa apa? Aku pun tak faham. Tapi kalau dalam teater bahasa tu dipanggil gibberish. Campurlah. Sebab kadang ada satu ketika dulu saya terlepas cakap orang putih ditegur oleh kawan. Kenapa kau cakap Inggeris? Ini program bahasa Melayu. Bahasa Melayu ke apa bahasa sekalipun kat dalam dunia ni yang aku sebut semua bahasa dari dia. Okey, terima kasih. Kita sambung nanti dalam episod yang kedua. Untuk terakhirnya promo lagi buku Sani Sudin yang terbaru
kumpulan puisi Suar Suwir Sani Sudin, terbitan penerbit Bingkas Kebayan dengan harga Telur puluh. RM30. Dia kalau dengan Sani Sudin ni kalau tidak bergurau tu bukan dia lah. Kalau pasal harga tak tahu, pasal yang penerbit ni kredit. Dia penerbit lah. Saya hanya bagi karya saya. Yang penting saya bukan nak jadi miskin, saya bukan nak miskin nak kaya, saya nak duit je, nak beli rokok. Okey, sekian sesi bersama Sani Sudin. Tunggu dari episod yang kedua nanti. Ya. Terima kasih kepada semua yang ada di sini kerana setia sampai sekarang menunggu Sani Sudin, walaupun akhirnya lagu yang dia nyanyikan tu kita pun tak faham. Dia seorang je faham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.